jauh lebih mendalam. Bukan kata mufti tak faqih. Tapi biasa kalau nak tanya mufti pun, kalau mufti tak boleh jawab, Dr. Abdul Aziz Hanafi insya-Allah ada jawapannya. Dan sebab tu dalam bab ni ana rujuk kepada Dr. Abdul Aziz Hanafi. Dia sebut apa tuan-tuan? Dia sebut semua mujaddid itu wali qutub. Tu jawapannya. Dan dia sebut juga tuan-tuan, jadi mulakan oleh Allah hadis Nabi. Yang Nabi sebut pasal mayujaddid tu. Dan setiap 100 tahun tu akan ada orang yang memperbarui agama dia setiap 100 tahun. Kalimah mayujaddid tu, orang yang memperbarui agama Allah ni tuan-tuan, man tu maksud kata ramai. Dalam tempoh 100 tahun yang tolong buat kerja agama Allah, tolong memperbarui agama Allah ni ramai. Cuma yang sampai level mujaddid ni kata beliau hanya seorang. Seorang. Yang capai level mujaddid ni seorang saja tuan-tuan, tak lebih. Ni ranking nombor 1. Ranking yang keduanya pula disebut wali apa? Wali al-aimah. Aimah ini diambil daripada kalimah imam. Aimah diambil daripada kalimah imam. Macam tuan-tuan mengaji bahasa Inggeris, singular plural. Kalau satu dengan banyak dia tak sama. Satu imam, banyak aimah. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah, kalau dalam bahasa Arab ni dia panggil mufrad jamak. Mufrad tu satu, banyak tu jamak. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah, satu zaman wali yang ada taraf aimah ni. Satu zaman tuan-tuan hanya ada 2 orang, tak lebih 2 orang saja. Dan kebiasaannya kata Ibn al-Arabi, mereka ini pemikiran mereka, perbincangan mereka hanya tertumpu kepada alam malakut semata-mata. Alam malakut ni tuan-tuan hebat dah. Alam para malaikat Allah Ta'ala. Alam-alamnya ghaib. Yang ni kita tak boleh nak masuk dah. Kita ni bukan kata malakut. Muslimat pun tak ada, jadi muslimut ke semua. Tu alam kita. Alam malakut tak boleh. Alam melutut boleh. Duduklah kuliah lebih sejam, lenguh lutut ni kata. Saya duduk pederah lama-lama. Tadi tunggu mai pun lama dah. Kuliah pun lama. Tu alam melutut nama dia. Wali huk taraf aimah ni tuan-tuan, alam malakut hebat. Tu tingkatannya kedua. Tingkatannya ketiganya pula, muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah, yang disebut sebagai wali yang bertaraf al-autad. Al-autad diambil daripada kalimah watad. Apa maksud watad? Watad ni maksud dia pasak. Pasak macam paku. Bukit Allah Ta'ala cipta, yang ni pasak tuan-tuan. Pasak bagi bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bukit kalau kita pergi tarah dia, tebang dia, buat rumah, perancok bukit tu, tunya jadi tanda runtuh, bumi bergoncang, tanah jerlih, macam-macam. Siapa rumah, tuan-tuan pergi cabut rumah, huk papan, huk ada paku, tuan-tuan pergi cabut, tolak sikit, reban rumah tu. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah, maka wali yang bertaraf al-autad. Kata ulama, satu zaman hanya ada 7 orang. Satu zaman hanya ada 4 orang. Satu Allah hantar pergi mana, satu Allah hantar pergi utara. Satu lagi Allah hantar pergi ke selatan, satu lagi Allah hantar pergi ke timur, satu lagi dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke mana? Ke barat tuan-tuan. Jadi satu zaman 4 orang sahaja. Kata Ibn al-Arabi, sepanjang aku hidup, aku dan jumpa dengan wali autad ini di mana? Di kota Fis di Morocco. Aku dah jumpa seorang. Dan sebab apa? Sebab Ibn al-Arabi ni pun hebat. Kata ulama, dia ni pun wali juga. Sebab tu ulama sebut la ya'rifu wali illa al-wali. Tak boleh wali ni tuan-tuan tiada mengenali wali melainkan wali juga. Hanya wali yang mengenal wali, hanya jauhari yang mengenal manikam. Ni tuan-tuan kena tahu. Hanya semi value kena Subramania. Dia lebih kurang lagu tu. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala silat. Jadi disebut oleh Ibn Arabi, aku dan jumpa seorang. Batu Ibn Arabi ni tuan-tuan diceritakan bagaimana dia pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dalam mimpi itu tuan-tuan, Nabi Allah Khidir habaq apa? Dalam mimpi itu Nabi Allah Khidir sebut, aku terima hang ni jadi anak murid aku. Ulama bahas panjang.
Tuan-tuan, apa tanda kalau kita jumpa Nabi Allah Khidir AS dalam mimpi kita? Kata ulama, kalau kita mimpi jumpa dengan Nabi Allah Khidir ini, ulama sebut tu tanda zikir kita betul, aurat kita betul, wirid kita betul, segala zikirnya kita amal itu betul, jalan kesufian kita betul. Kemuncak kepada jalan kesufian, tarekahnya tuan-tuan duk ambil tu, tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, kita akan jumpa dengan Nabi Allah Khidir AS. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala selat, itu yang ketiga, wali yang bertaraf al-autad. Yang keempatnya pula disebut wali, yang disebut sebagai wali apa? Wali abdal. Yang ni yang kita nak bincang pada malam ni. Wali abdal, kata Ibnul Arabi, satu zaman hanya ada 7 orang sahaja. Apa maksud abdal? Abdal ini diambil daripada kalimah badal, maksud dia menggantikan. Kerana mereka ini bila mana mati, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat depa tu Allah akan letak manusia yang lain yang diangkat taraf jadi wali macam depa. Ini wali abdal. Ibn Arabi sebut satu zaman hanya ada 7 orang. 7 orang, tak lebih daripada itu. Nanti kita akan tengok perbahasan secara detail berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walinya duduk pada tangganya kelimanya pula, yaknilah disebut sebagai walinya bertaraf nuqabah. Nuqabah diambil daripada kalimah apa? Nuqabah diambil daripada kalimah nakibun. Apa maksud nakibun? Nakibun ni tuan-tuan, maksud dia ketua bagi sesuatu kaum. Itu maksud nakib. Satu zaman, kata Ibn Arabi, wali yang ada taraf nuqabah ni hanya ada 12 orang. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia tuan-tuan, dia bila mana tengok orang dia tahu. Nyanduk dalam lubuk sanubari manusia tu dia tahu. Kita pergi jumpa dia, tak ada nak cerita, dia boleh habaq dulu dah. Ni biasa kalau tutup guru kita pun komen-komen duk makam ni. Macam tuan-tuan duk pergi ziarah tutup guru pondok Tok Haji Soleh ke, almarhum Pak Tih Keruh ke, pergi tak ada cerita, dia tahu dulu dah. Dia boleh habaq sekian. Pergi nak habaq pasal apa? Pasal anak tu degil. Tak ada nak buka mulut, dia kata ni hang kerja tengok sama tim masuk tim keluar. Tu duit tak berkat, tu anak hang degil tu, tu dia. Pergi nak suruh tok guru jampi ke anak, pak dulu kena kata. Ni wali hok taraf apa? Taraf nuqabah, tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, bahkan dalam kitab sebut dia tengok tapak kaki atas tanah, dia boleh tahu ni tapak kaki siapa, si fulan ni macam mana. Sebab tu orang yang macam ni tuan-tuan jangan duk mereka. Orang macam ni bahaya. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah dan juga disebut oleh ulama, ada kalanya benda-benda huknya nak datang ni, dia boleh tahu. Tsunami nak jadi, dia tahu. Kalau Pak Sumit setahun sebelum jadi tsunami itu dia habaq dah. Peristiwa 26 Disember tahun 2004, tahun 2003 dia habaq dah. Dia kata nanti hampa tengok akan mai satu ombak besar dalam negara kita. Dia habaq siap dah. Nampak tengok, tapi kita ni kena tak berapa teruk. Huk negara seberang tu kena teruk. Orang duk fikir menatang apa. Orang tua ni duk habaq apa. Tatah tuan-tuan 20 Disember tahun 2004 baru orang nampak. Apa jadi? Jadilah tsunami. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala selat, kita nak jadi wali tak boleh. Dia kata menurut firasat aku ustaz hari ni mai kuliah, tengok-tengok tak mai. Menurut firasat aku malam ni ustaz tak mai, tengok-tengok mai. Tu kita. Payah tu orang tak ramai sebab dia kata firasat dia, ustaz tak mai, tengok mai pula dia kata. Kena pula 1 hari bulan nak kuliah nak jatuh. Lagi depa tak perasan. Biasa kalau 1 hari bulan, hari pertama bagi bulan tu, dia tak berapa nak teringat tu, nya lupa. Teringat pun tak main. Dia kata bulan depan dia bukan main, ni bulan ni aku jangan duk pi. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala selat, tu yang kelima. Tangganya keenamnya pula disebut wali yang bertaraf nujabah. Nujabah diambil daripada kalimah najibun. Apa maksud najibun? Maksud najibun ni bangsa yang mulia, bukan bangsa Mongolia. Bangsa yang mulia tuan-tuan, ni maksud najibun.
Satu zaman walinya bertaraf Najib ni Nujaba ni ada 12. Dia tak lebih daripada 12 kata Ibn al-Arabi. Dan walinya bertaraf Nujaba kata Ibn al-Arabi, dia sendiri pun tak tahu. Dia sendiri pun tak tahu. Yang kata dia tu wali. Yang tahu kata dia tu wali, walinya duduk lebih atas daripada dia. Nuqaba tahu, Abdal tahu. Lagi apa lagi? Autad tahu, Aimah tahu, Qutub tahu. Dia tak tahu tuan-tuan. Ciri-ciri walinya bertaraf Nujaba, kalau dia tu mengajak, murid dia ramai. Hari ke sehari makin bertambah anak murid dia. Allah angkat darjat dia. Daripada mengajak tempat sekian-sekian, Allah pindah. Daripada mengajak kampung sekian-sekian, kampung lain tahu. Masuk negeri sekian-sekian, negeri lain pun tahu. Negara sekian-sekian, negara lain pun tahu. Murid dia makin ramai, makin ramai, makin ramai. Dia sendiri tak tahu tuan-tuan. Kalau nak sebut ciri-ciri murid ramai ni banyak. Tok guru kita, kalau Tok Guru Niak Aziz di Pulau Melaka tu, tengok mengajak murid tara mana. Tok Guru Jihadi sendiri. Lagi siapa? Azai Idrus tu kita bukan tahu. Boleh jadi Allah angkat darjat dia, kita bukan tahu. Barangkali mungkin dia terdiri daripada wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Mana sebut kalimah kebarangkalian. Sehari esok keluar metro, muka depan, dia kata apa? Satu ustaz abang Azai Idrus wali Nujaba Amampui. Mereka lah ni suka ni duk cari benda kecil-kecil ni. Tuan-tuan tak tengok dalam internet. Nana saja 2-3 minggunya lepas kalut 30 laporan perkasa. Perkasa buat 30 laporan polis pada Ana. Sebab apa? Sebab Ana menceritakan mimpi ulama Ikhwanul Muslimin, yang mana mereka bermimpi Islam akan menang di Asia. Zaman siapa? Zaman Anwar Ibrahim. Jadi dia tak payah hati, dia kata ajaran sesat. Minta jabatan agama Islam Kedah, panggil Ana. Tak apalah, bila-bila masa Ana boleh pergi lah. Takkan nak jumpa Datuk Mufti Kedah, Datuk Syekh Badruddin, bukan orang lain. Anak dia pun satu kelas dengan Ana dulu. Tak ada masalah. Kemudian nyanduk di pangkat jawatan kuasa Fatwa Kedah, kawan-kawan kita juga, Ustaz Din, Tok Guru, Ustaz Minuddin, tuan-tuan pun kenal. Tu kau ambil Ana. Tak apa, bila nak panggil habaq lah, Ana boleh pergi. Cuma kalau nak panggil pi ke pejabat kulim, jumpa dengan Qadhi Makuk Hayun UMNO, tu aku tak mau pi. Tu Syekh Radhi tu al-amnu, al-mampusu fil dunia wal akhirah. Tu yang duk bagi kacau Masjid Taman Selasih. Duk bagi kacau program-program di kulim sampai Ustaz Azmi pun kena gam. Kau nak panggil seorang negeri panggil, Ana akan pi, jangan risau, Ana akan bertanggungjawab. Dengan kenyataan yang Ana buat, Ana tak takut sikit pun tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah tu, hari tu Datuk Seri Anwar duduk di Kuching sampai telefon Ana. Dia kata apa isu ni? Last kali Ana very close dengan Anwar sekarang. 2-3 hari Anwar akan call tanya ustaz apa khabar. Ni minggu ni dia ajak nak jumpa. Bukan main-main ni. Semalam pun Datuk Seri Anwar kuliah maghrib di Masjid Al-Bakri Bukit Naga. Shah Alam dan Ana pun kuliah subuh di situ. Di Masjid Al-Bakri. Tengok Allah tu. Bukan kami plan pun, Anda kuliah subuh, dia kuliah maghrib. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cuma semalam diminta jumpa di Shah Alam. Anda tak boleh sebab semalam Ana ada kuliah di Sungai Buloh, di Surau Al-Ikhwan. Taman apa tu depan sekolah kat Sungai Buloh. Jadi tak boleh nak pergi jumpa dengan dia. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, jadi ini 6. 6 pembahagian wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata ulama tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, al-fuqaha kulluhum awliya. Mereka-mereka yang faqih tentang agama Allah, dan mereka-mereka yang diberikan kefahaman tentang ilmu Quran, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini adalah merupakan wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Batu ciri-ciri wali Allah ni, kot ada orang sebut pada kita, kawan ni tok wali ke apa, tapi kena tengok. Dia tu mengaji tentang mana guru dia, siapa, kitab apa dia bawa, susu galuh dia mai kok mana, kena tengok. Kalau sekadar boleh duk main teka-teka tuan-tuan, ni